Okey guys, hari ni aku nak review sekali lagi set dulang makan berhidang dekat Mak Kimbong. Tak sampai RM100, korang boleh makan lunch gathering untuk 4 orang tau. Pada sesiapa yang masih lagi tak tahu, sekarang dekat Mak Kimbong kita ada set lunch gathering makan berhidang tau. Hanya available untuk weekdays sahaja. Korang tengok ikan bakar sambal belado dia, dengan sotong bakar sambal dia, dengan kerang bakar sambal dia, dengan gulai kawah, ulam-ulam. Oh, memang sangat-sangat jimat. Dan korang boleh makan apa saja daripada 100 hidangan yang ada dekat Mak Kimbong ni. Dah tak payah korang pening-pening nak makan apa, dan tak perlu lagi korang susah-susah nak beratur lama-lama. Datang je kat Mak Kimbong ni, boleh terus duduk dan kami hidangkan untuk korang. Meja pun kami siap reservekan awal-awal untuk korang. Kalau boleh, book reservation korang awal-awal. Pergi kat link bio dan kontak admin kami. Masukkan bilangan korang, pilih waktu, pilih hari, pilih set yang menjadi kesukaan di hati. Tak sampai 100, korang boleh makan apa saja, lebih 100 jenis hidangan selera kampung dekat Mak Kimbong tau. Betul-betul murah, betul-betul jimat. Dan kalau korang biasa datang ke Mak Kimbong ni, aku pasti ramai kadang-kadang pening kan, tak tahu nak pilih lauk apa. Okey, so dah ada set ni, korang pilih je, dah senang dah lepas ni. Okay guys, jumpa korang dekat sini. Assalamualaikum.